Okey, latih diri 4.3, tentukan sama ada yang berikut adalah cert ataupun bukan. Okey, berikan alasan anda. Okey, first kali kita tengok dekat sini. Okey, pattern soalan macam ni kita boleh tekan kalkulator saja ataupun belajar selesaikanlah 127 kalau punca kuasa 3 ialah kuasa 1/3. Okey, cikgu tekan kalkulator. Okey, bila kita tekan kalkulator dekat sini punca kuasa 3 nampak 127. Okey, pelajar just tekan sama dengan. Nampak ni jawapan dia 5.0265. 5.0265. So, dia tak ada pattern nombor yang berulang. Jadi, dia ialah cert lah. Cert. Okey, kita tengok yang kedua, B. So, B tu 1/125. Okey, kuasa 1/4. Okey, kita just tekan kalkulator saja. Kalau pelajar tak pandai nak tekan kalkulator punca kuasa 4, pelajar just tekan macam cikgu ni. 1/125. Okey, power dia. Okey, 1/4. Okey, kita tengok nombor dia. So, 281 kuasa 1/4. Betul lah. Kuasa 1/4. So, 281.25. So, dia ni pattern nombor yang tidak berulang lah. Pattern nombor yang tidak berulang. So, ni jawapan yang cikgu dapat. Bila jawapan macam ni, dia ialah cert lah. Ialah cert. Okey, kita tengok yang seterusnya. Soalan C. Soalan C, 64/729. Punca kuasa 6, 1/6. So, cikgu tekan kalkulator. Okey, kenapa jawapan dia semua cert ni? Okey. So, 64/729. Okey, power dia 1/6. 1/6. So, kita tekan kalkulator sajalah. Okey, so yang ni pun sama juga. Pattern nombor yang tidak berulang ni. Okey, ni ialah cert juga. Sama dengan 0.014. 14 berapa dia? 1463. Okey, ni ialah cert juga. Okey, dan yang terakhir 79/897. Okey, kuasa 1/7. Okey, last kali cikgu tengok. 79. Okey, per dengan 897. Okey, kita tutup. Power kuasa 1/7. Okey, cikgu dapat jawapan. So, sama juga nombor yang tidak berulang juga. Okey, 0.0125. 0.0125 ni ialah cert juga. Okey, so kalau dapat jawapan yang berulang, dia bukan cert. Dia bukan cert.